produk MX5 Solution. Apa feedback Tuan berkenaan produk ni dan memberi manfaat kepada Tuan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekala pengguna dulu. Dan sampai pengguna, saya ada 3 testimoni. 3 testimoni yang saya dapat. 1 saya, 2 untuk anak. Perempuan 1 jadi 4 lah. Sama lah cerita perempuan saya. Dia selalu dia suka pening. Bila pening, saya cakap dengan doktor, kawan saya, kebetulan kawan saya ni doktor. Kemudian dia kata kekurangan mineral. Okey. Kemudian bila saya bagi titik pagi 3, malam 3, tengah hari pun 3 hari, dan kadang-kadang 5 ya. Dan dah tak pening dah. Alhamdulillah. Bila doktor kawan saya ni, dia kata cek darah tentang mineral dulu. Bila saya dapat MX5 ni, bila saya cek lah, tak payah cek lah, dah tak pening, okey dah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri tak boleh dia suka berak berdarah, silap makan berak berdarah selalulah. Kemudian yang terbaru 2 minggu berak berdarah. Bila saya amalkan MX5 ni, jadi cadang tu nak pergi beli ubat, tak beli, darah banyak. Kalau kita buang air besar kan pagi tu, dia macam banyak. Kemudian secara automatik lah ni dia dah stop. Saya kata okey MX5 ni. Jadi saya tak makan ubat yang kita nak kena pergi di farmasi tu. Itu yang kedua untuk saya. Kemudian yang terbaru, banyak saya nak beritahu lah. Yang terbaru, saya buang air besar. Pada last kali saya cuci, dia ada macam satu ketulan yang keras lah. Yang macam bergerigi, dia keluar melalui orang kata apa, tempat kita buang air tu. Saya ingat mungkin ketulan lama yang mendap di usus tu, dia boleh bawa keluar lah. Itu untuk saya dan isteri lah. Isteri rambut isteri sekarang ni selalunya bila dia mandi gugung cukup banyak. Sekarang ni dah kurang dah. Alhamdulillah. Itu untuk saya dan isteri dan untuk anak. Kalau nak sambung minggu depan. Okey, bagus. Sambung minggu depan. Kalau tidak nanti panggung wayang tiket semua orang dah tak nak beli lagi. Anak ni yang begitu apa sikit lah kekut. Minggu depan mungkin saya tak jumpa kan. Kena tahu anak saya ada jadi orang kata apa kan, dia ovari dia tu jadi sis. Kita panggil fibroid ke apa. Kemudian doktor dah nak operate. Dia dah operate dah kali pertama dulu. Kemudian dia naik balik. Bila naik balik, baru ni bila pergi scan di KL, dia ada 4 cm. Bila ada amal, saya pun bagilah MX5 ni, saya bagi dekat dia amal lebih kurang seminggu lebih dah. Bila baru ni, dia pergi cek sebab doktor nak susulan dia, ada orang nak operate sekali lagi. Susulan tinggal 2.9 cm dah. Alhamdulillah. Jadi, syukur. Dia tinggal 2.9. Doktor kata kalau gini tak payah operate lah, kita tengok bulan 10 nanti. Alhamdulillah.